Cara daftar akaun emas Public Gold melalui apps. Dengar sampai habis. Langkah yang pertama, download dulu apps Public Gold. Lepas dah download, dia akan keluar macam ni. Kemudian anda tekan button sign up. Tuan-puan isi maklumat ni. Kemudian dekat bahagian introducer ni, masukkan PG code number saya. Dan tekan button check, pastikan keluar nama Marlina Musa. Bila dah confirm keluar nama saya, barulah tekan button proceed dekat bawah ni. Masukkan nombor IC di bahagian username dan juga password. Kemudian tekan button login dan terus masuk ke dalam akaun. Pergi ke bahagian top up. Di sini ada gold dan juga silver. Pilih gold dan boleh top up gunakan RM ataupun gram. Sebagai contoh, top up RM 100. Gram emas auto keluar ikut harga emas semasa. Sekiranya nak top up gunakan gram pun tiada masalah. Type saja di situ 1 sebagai contoh. Harga emas akan keluar ikut harga emas semasa. Dah confirm dengan pembelian tuan-puan, tekan kotak I agree and understand, tekan place order dan tuan-puan akan dibawa ke declaration form. Tekan saja untuk belian diri sendiri dan juga tuan-puan declare lah yang tuan-puan faham dan tuan-puan aware tentang declaration ini. And then tekan I confirm dan tekan submit, tuan-puan akan dibawa ke online banking. Payment mode ni ada dua pilihan, sama ada tuan-puan nak gunakan akaun semasa ataupun akaun simpanan. Untuk akaun personal, just pilih retail banking, B2C, and then dekat bawah tu tuan-puan select bank apa yang tuan-puan gunakan dan bila keluar macam ni, tuan-puan masukkan ID dan password bank dan bila pembelian dah berjaya, akan keluar seperti ini dan tuan-puan hanya tekan back to GSAP. Nak tahu pembelian berjaya, tuan-puan pergi dekat bahagian history, tengok tarikh tuan-puan top up dan juga grade emas yang telah berjaya dimasukkan. Berjaya berdaftar dan juga aktifkan akaun, Mak akan masukkan anda dalam support group di mana Mak akan share segala tips emas, info emas dan update daripada Public Gold.